Korang tahu tak kenapa Pulau Langkawi pernah mundur dan jadi padang jarak padang tekuku selama beratus tahun? Semuanya bermula dari satu fitnah kejam ke atas seorang wanita suci bernama Mahsuri. Dilahirkan pada akhir kurun ke-18, Mahsuri binti Pandak Mayah ni sangat terkenal dengan rupa parasnya yang teramat cantik jelita. Dia dikahwinkan dengan seorang pahlawan hebat, Wan Darus. Tapi, kecantikan dan budi bahasa Mahsuri ni buatkan ibu mertuanya sendiri, Wan Mahura, rasa teramat dengki dan panas hati. Tak lama lepas dorang kahwin, tentera Siam ancam nak serang Kedah. Wan Darus terpaksa tinggalkan Mahsuri untuk pergi berperang pertahankan negara. Tengah suami dia tak ada, datang seorang penyair dan pengelipur lara jalanan bernama Deramang ke kampung dorang. Disebabkan Deramang ni pandai bersyair, ibu bapa Mahsuri benarkan Deramang menumpang di rumah untuk hiburkan orang kampung. Hubungan dorang tak lebih dari sekadar menghargai seni. Niat dorang suci dan tak ada apa-apa pun yang berlaku. Tapi, mak mertua dia, Wan Mahura, nampak ini sebagai peluang keemasan nak hancurkan menantunya. Wan Mahura mula jaja cerita palsu kat orang kampung. Dia tabur fitnah, cakap Mahsuri buat maksiat dan berzina dengan Deramang masa Wan Darus tengah gadai nyawa kat medan perang. Bayangkan, bila mulut mak mertua sendiri yang sebar fitnah, mestilah orang kampung percaya bulat-bulat. Api fitnah tu merebak sekelip mata dari satu rumah ke satu rumah. Berita panas tu terus sampai ke telinga ketua kampung, Datuk Pekermajaya, yang juga abang ipar Wan Darus. Tanpa usul periksa, tanpa panggil saksi dan tanpa perbicaraan yang adil, dia terus jatuhkan hukuman mati ke atas Mahsuri dan Deramang. Walaupun Mahsuri merayu keluar air mata darah cakap dia tak bersalah, langsung tak ada siapa yang nak dengar. Mahsuri diseret dengan kejam ke padang maksiat dan diikat pada sebatang pokok untuk dibunuh. Kat sinilah kebesaran Tuhan ditunjukkan. Berkali-kali Algojo tikam Mahsuri guna tombak dan keris biasa, tapi sikit pun tak tembus kulitnya. Sebab maruah dia dah tercalar dan dia rela mati, Mahsuri dedahkan rahsia. Dia cuma boleh dibunuh guna keris pusaka peninggalan keluarganya. Bila keris pusaka tu ditikam, terpancut darah berwarna putih. Itulah bukti mutlak yang Mahsuri suci dari sebarang maksiat. Sebelum hembuskan nafas terakhir, Mahsuri melafazkan sumpahan neri. Ya Allah, jika aku tak bersalah, aku sumpah Langkawi tidak aman dan makmur selama 7 keturunan. Sumpahan orang teraniaya ni tiada hijab. Tak sampai beberapa hari lepas Mahsuri mati, tentera Siam berjaya pecah masuk dan serang Langkawi. Datuk Pekermajaya mati dibunuh kejam dan seluruh beras di Langkawi hangus dibakar untuk elak dirampas musuh. Tragedi beras terbakar. Langkawi terus jadi pulau mundur, penuh jenayah dan tempat jin bertandang selama lebih 100 tahun. Hanya selepas keturunan ketujuh Mahsuri, Wan Aisyah, lahir pada pertengahan tahun 1980-an, barulah sumpahan tu terungkai dan Langkawi mula membangun jadi pulau percutian mewah macam sekarang. Korang rasa bahaya tak bahaya kuasa fitnah ni?